Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wazir untuk perkongsian kali nak straight kepada tips bagaimana kita ingin memohon menjadi jurufoto dalam perkhidmatan awam ataupun kerajaan lah. Maksudnya tips yang boleh diamalkan ataupun perlu diketahui sebelum kita memohon jawatan sebagai jurufoto dalam kerajaan lah. Pasal mungkin ada yang anggap ambil gambar ni senang. Yelah, senang tu maksudnya taklah sesusah nak jadi lawyer, doktor, engineer ataupun jawatan-jawatan yang tinggi lain. Tapi tak bolehlah anggap nak melepasi ujian fotografi tu senang. Dia macam ni. Ada setengah orang dia masa isi orang form online tu kan, SPA tu kan, dia isi je lah janji dapat kerja dengan kerajaan sudah kan. Okey, ni fotografi ni mudah kot isi. Tapi dia sebenarnya tak minat bidang tu. Jadi bila dia tak minat, ambil gambar boleh lah sekarang dengan guna phone apa semua kan, tak ada masalah kan. Ambil gambar okey, tapi bila kita andai katalah kita lulus ujian psikometrik, kita akan dipanggil untuk sesi ujian amali. Dekat situ nanti ada arahan-arahan untuk kita ambil gambar mengikut kehendak-kehendak fotografi ataupun terma-terma fotografi kan. Macam dia ada tulisan ujian, contohlah ujian tu dia kata kita dikehendaki mengambil gambar yang ada siluet, rule of third, symmetry, leading line. Ni benda-benda simple je sebenarnya kan. Dekat situ kita mungkin siluet tu apa, rule of third tu apa, ada pattern tu apa, jadi confuse kat situ tu. Padahal benda tu simple je. So pertama kali sebelum kita mohon tu kita kena ada minat juga. Bukanlah boleh lah kan. Jadi dia akan buang masa lah. Buang masa tu maksudnya kita apply, kita lulus psikometrik, kita pergi ujian amali, lepas tu kita blur nak ambil gambar apa kan. Yang mana kalau yang mana bagi yang duduk dekat-dekat area dekat kawasan Temuduga tu okey lah. Tapi yang terpaksa belanjakan duit minyak, tambang, mungkin tambang bas ke, tambang kereta api ke, tambang terbang nak pergi ke satu lokasi tu kan, bila sampai di ujian tempat latihan amali tu kita dah blur kan, apa benda soalan lah. Kita dah bazir duit dan masa kita. Rugilah benda tu kan. Benda tu mungkin ada yang kata tak apalah untuk pengalaman lah. Tapi pengalaman pun sia-sia lah bagi saya kan. Pasal akan datang, bila nak mohon akan datang, mungkin umur kita pun dah meningkat lah. Kita terpaksa bersaing dengan adik kakak yang lagi muda daripada kita. So apa yang saya nak bagi tahu ni adalah sebelum ataupun sesiapa sajalah yang nak memohon jawatan jurufotografi tu, dia kena ada minat. Dia kena ambil tahu tentang fotografi ni. Terutamanya benda-benda basic lah. Satu, kawalan kamera ni dah tentulah, memang kena tahulah. Ini kamera manual lah, maksudnya kawalan kamera, nak ambil gambar, tekan nak guna shutter, aperture, semua tu benda tu orang kata dah memang dalam kepala. Kita kena ingat lah bila kita masuk kerja dalam jabatan, bukan jabatan lah, dalam perkhidmatan awam ni, bukan tempat latihan. Ada benda-benda yang memang kita boleh, orang kata apa, belajar sambil bekerja, macam dari segi etika, protokol, benda tu kan. Tapi ada benda-benda yang memang bila masuk kerja je, esok tu memang you dah kena ambil gambar. Pasal kita dah anggap jabatan atau agensi tempat kita bekerja dah anggap kita memang boleh ambil gambar. Pasal kita dah lulus psikometrik, dah lulus ujian amali kan. Dah memang bagi kamera, bagi arahan, ambil gambar. Dah faham dah benda tu. Tak perlu nak bos ataupun in charge tu nak bagi panjang lebar tentang kau kena ambil gambar angle ni, tak perlu. Dia bagi tahu, kita dah faham dah. Tapi kalau kita contoh asas fotografi yang simple, komposisi lah kan, benda tu pun kita tak ada dalam kepala, dia agak payah sikit lah. So point saja, ambil masa lah belajar tentang basic-basic foto ni. Selain daripada aperture, ISO, shutter, itu yang dah exposure triangle tu kan, itu dah kena dalam kepala. Lagi satu yang komposisi tu macam leading line, rule of third, symmetry, pattern, reflection ke ataupun framing, semua tu kan, semua tu kena ada dalam kepala. Benda tu tak banyak pun, tak ada susah mana nak hafal pun benda tu kan, benda basic kan. Tapi ada juga kadang-kadang saya dengar member-member kan, bila bagi soalan yang simple lah, bagi kita simple lah, pasal kita tahu bagi dia, bang ni siluet ni macam mana, bang ni symmetry ni macam mana, diagonal line ni macam mana, dia jadi confused tu. Jadi kalau ada soalan ataupun tajuk yang diberikan yang menyuruh kita mengambil gambar mengikut komposisi yang ada dalam tu, maksudnya mesti ada elemen komposisi dalam gambar kita tu. Dia bagi tajuk lah, tajuk perpaduan ke human interest ke apa kan. Tapi dia kata dalam gambar tu mesti ada elemen leading line, symmetry, ada leading shallow depth of field contoh kan. Tapi kalau kita tak faham terma tu kan, macam shallow depth of field kan, apa benda shallow depth of field kan, memang blur lah. Senang cerita,
masa yang diperuntukkan mungkin sejam 2 kan, habis kat situ je lah. Rugi masa lah. Bagi saya masa tu sangat berharga lah. So point dia adalah bagi sesiapa yang meminati bidang foto dan memohon jawatan jurufotografi dan kerajaan ni, kena ambil tahulah ataupun paling tidak pun belajar benda-benda yang basic sajalah. Bukanlah dia masa ujian tu nanti dia tak tanya soalan-soalan level PTD ni, dia tak tanya pasal Susan Sontag tu, Susan Sontag pula. Yalah Susan Sontag tu siapa kan, dia tak tanya tentang falsafah filosofi yang berat-berat ni. Pasal kita bukan nak jadi lecturer ke apa kan, nak ambil gambar je pun, tapi basic asas tu kita kena tahulah. Jadi kena sesiapa yang memohon tu kena tahulah. Dia senang cerita memang orang yang meminati bidang foto lah. Pasal kalau kita minat bidang foto, kita ambil tahu bila panggil interview kan, tak adalah nak call orang tu, nak call orang ni, tanya bang ni macam mana. Pasal benda yang ditanya tu memang benda yang dalam kepala orang yang meminati bidang foto. Kalau benda yang kita tak minat bidang foto, tak ambil tahu tentang foto kan, bila dia keluar soalan-soalan macam tu, memang kita blur lah. Nampak sangat lah memang kita tak minat foto dan kita tak ambil tahu pun. Jadi memang tak sesuai lah untuk jawatan tu. Senang cerita macam tu je lah. Dan jangan terperanjat lah kalau macam begitu. Ada jurufoto yang diterima bekerja, tak sampai setahun 2 dah berhenti dah. Sayang, rugilah, dah diterima bekerja dalam kerajaan tapi berhenti kan. Nak dapat tu dah susah. Ramai yang beribu orang yang mohon kan, yang dipanggil ke sesi interview tu tak ramai. Lepas tu dah dapat, dia tak boleh nak cope dalam kerja tu kan, dah lah dia berhenti kan. Jadi satu kerugian lah benda tu kan. Ada yang boleh stay kan, tapi itulah. So point dia yang mana memohon jawatan tu kena ambil tahu tentang fotografi, paling-paling tidak benda-benda basic lah, tentang pengendalian kamera, komposisi, benda-benda simple je, bukanlah benda-benda berat lah. Okey lah. So kalau ada benda masih lagi tertanya-tanya, nak tanya kan, boleh tanya di ruang komen lah. Dan sebelum tu saya nak beritahu lah, masa saya di interview dulu, bukan 30 tahun dulu kan, hampir 30 tahun dulu, cara dia lain. Cara dia pakai filem, kita kena ambil gambar. Benda tu lagi susah. Maksudnya kalau kita dah tersilap, tak boleh nak delete dah. Dia melekat dah image tu dekat filem tu kan. Lagi satu masa sesi interview tu pun sama. Sesi interview tu dia face to face macam ni. Maksudnya sesi interview tu kalau kita dah lepasi tahap ujian amali dah, macam psikometrik dah lepas, amali dah lepas, interview tu macam ni lah, face to face. Dia nak bagi senario itu ini kan. Ni contoh lah kan. Saya tak tahulah sekarang ni buat macam mana. Dia bagi senario macam ni face to face. Okay, contohlah kita kena ambil gambar kat dalam hutan tanpa flash kan. Nak ambil gambar binatang, nak buat macam mana. Nak ambil gambar dalam dewan persidangan kan, tanpa menggunakan flash, nak ambil teknik tu macam mana kan. Jadi benda tu kita tak boleh chat GPT tau, pasal kita kena direct macam ni kan. Kalau nak jawab soalan subjektif, tulis dekat dalam form kan, mungkin kita boleh minta bantuan chat GPT ke Gemini kan. Tapi kalau face to face ni, kalau benda tu tak ada dalam kepala kita, memang tak ada lah nak jawab apa kan. Nak goreng macam mana benda yang blur kan. Takkan nak kejap nak tengok chat GPT dah tak ada. Direct. Dia akan bagi senario macam tu, apa situasi dia dan juga jalan penyelesaian dia. Nak tengok cara kita bekerja menghadapi benda-benda yang macam tu lah. Okay lah, kalau ada benda yang masih nak tanya lagi, diorang boleh tanya di ruang komen lah. Okay, jumpa lagi.